Okay geng, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita berada di Sungai Mancing ya. So ini ada Sungai Mancing. Kau tengok, situ ada Sungai Mancing ke bawah ni. So aku nak pergi ke bawah. So ini aku punya joran. Alamak. Angkat. Tarik bang. Dah. Jom. Ya. Tengok mancing. So ni ada lokasi cantik. Oh cantik. Apa benda tu? Motor X5. Tu besar ikan ni. Jom kita pergi bawah. Main adik ayah pegang. Oh, baik. Kita bismillah. Abang ni ada suka ingat bang. Kau dan diam bang mulut kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sini ya. Mulut jangan celupar dan diam. Adik kena abang tu angkat pancing tu. Angkat pancing tu. Okey. Dah adik pancing sini je. Duduk situ. Okey. Ni tempat spot ikan. Tengok geng sampai sana. Dah situ je, duduk situ. Tempat pancing kita ya. Ni sampai atas tu. Kita tak tahu ada ikan ke tidak. Test saja. Okey. Tak apa-apa. Kita sambung lagi geng. Harap suara aku dengan jelas dah dengar. Okey. Okay geng, welcome back to my channel. So hari ni mancing lagi. Sekarang dah pukul 11.40. Tu anak aku tengah mancing lagi. Kita berada bawah jembatan. Ni jembatan dia. Terus jembatan batas sana. Okay, tu sana ada orang mancing. Sungai je, ni lah kawasan-kawasan je. Ni kalau air hujan dalam ni penuh air sampai sini kan. Air akan penuh sampai sini ya. So hari ni air cetek. Anak aku sudah penat. Tadi tak mancing. Dah penat lah dia berpancing dia. Dia pancing aku. Aku tengok anak aku mancing. Dia pakai casting baru dapat. Cuba belajar casting. Tali je aku pendek kan. Sebab kalau panjang nanti berbelit dekat mesin casting tu. Sebab dia baru belajar kan. Aku bagi dia belajar dulu. Nanti dia dah pro, dia dah pandai. Aku baru letak tali tu panjang-panjang. Boleh baling dari sini ke sampai ujung sana lah. Wah dapat abang. Jauh. Sana pada kawan kita, brother kita mancing. Wow. Ya. Adik dapat? Panas lah. Pergi mancing kat sebelah abang. Okey. Baik, jalan. Ayah duduk sini lah. Dia bunyi kapal. Oh kan, kereta. Bunyi kapal. Baung. Dia kata baung. Dapat tak? Dia kata baung. Dapat baung kan? Dapat. Ini kawasan baung ni. Semua ada ikan bawah. Ni kawasan baung. Angin sini sedap. Sejak angin ni. Sejuk bawah jembatan ni. Kuat angin. Ya. Masuk lah. Apa yang bau? Jangan adik. Okey kan? Apa-apa kita sambung lagi. So aku harap suara aku kena jelas. Dengar dengan jelas lah. Okey. Daripada tetah. Ya. Tetah apa? Tetah. Ya. Tetah. Okey kan. Kita dapat ikan tilan je. Ni ikan tilan ni. Tak mati. Jangan busuk kat tangan, busuk kat kayu. Panjang guys. Ni ikan tilan ni. Ikan ni bau busuk ni. Aku tahan bau dia. Ni anak aku ni suka buat main ni seorang ni. Aduh. Ikan tilan ni besar. Aku tak makan ikan ni. Aduh, jangan asyik. Tak mau. Sengat kan, ada sengat ni, Satu lagi. Ayah. Ada dua lagi. Ya, ada lagi. Kita kasih jembatan Kelang Sawit sana kan. Makin penat. Jom, tak payah penat nak main kayu ni je. Ada tengok dalam tu ada lagi tak ikan dalam tu? Dah tenggelam lah. Aduh. Ikan mancing ni. So kita nak pergi sana. Jom, jalan. Ni aku punya mancing reel aku. Aku test tadi. Jom. Ya, sana terus lah tu. Terus. Jauh lah. Jangan kita jalan. Cengkerik tu boleh sangkut depan tu. Kan ada mata kain tu. Satu kacil. Jalan. Jom. Okay. Jalan. Lokasi dia. Okay. Isi sungai nampak. Ni. So jom kita jalan. Aku nak pergi sana. Tadi aku try kat sini tadi. Kan dia kurang makan. Mungkin dah kena jaring kot. Kita pergi sana. Mudah-mudahan spot baru ada juga kan. Tik kerbau. Bukan tik lembu ni, tik kerbau. Panjangnya. Inilah, taik. Okey. Tu. Titik kerbau tu. Shh, diam.
Kau mancing, diam. Fishing on diam. Okey. Weh, sangkut. Okey. Jalan macam ni, trek je. Kita memancing di lokasi kilang sawit. Atas tu ada kilang sawit. So kita jalan lah. So ni lokasi-lokasi berjoran lah. Okey. Mari kita sambung ni. Okey, mantap. Dik, Man. Okey kan, sekarang kita berada di lokasi yang sama, tapi lokasi sebelah lah. Tadi aku kat sebelah sana, so aku pindah kat sini. Ikut sini, keluar sini dengan anak aku. Ni pancing dah letak. Ni sungainya memang besar kan. Ada ujung sana, apa ujung sana tu ke bawah ni. Ada jembatan dekat sana kan. Dekat sana ada jembatan. So aku jalan tadi, adik ipar aku di sana. Aku jalan terus sini lah, aku test kat sini. Sebab sana bawah dia ada orang, ada 2 orang datang. So aku malah ganggu dia orang. Kita ikut lain lah. Mudah-mudahan ada ni atas ni. Okey, dia aku ada tempat kawasan teduh-teduh ni. Aku rehat ni. Gulung bang. Gulung bang. Ada hutan sikit ni. Teduh lah. Gulung bang. Gulung bang. Laju bang. Kata balik nanti bang. Ya. Dah, yang teduh bang. Tu bau kayu, abuk kayu. Okey, jangan tegur-tegur. Lamutan tak mau tegur-tegur. Okey. Balik lagi bang. Kuat bang, jaga atas pokok, ada pokok. Jauh ke tempat lapang ni, tak ada pokok. Kena kuat baling. Okey. Kuat. Okey. Itu je. Gulung yang bagi jatuh. Kau apa? Okey. Lokasi je lah. Okey, apa-apa nanti aku sambung. Aku malah panjang-panjang video aku, takut nanti kau bosan pula. So inilah trek dia. Tu ada jalan raya atas. Terus ni ke sana. Kejap lagi tak ada kat sini, aku nak turun balik ke jambatan bawah. Okey, lepas tu nanti kita pergi sebelah sana pula. Angkat teluk ke sana tu. Okey. Dah tahu sana ada ikan. Okey.